Yang ni krim hormon macam mana nak pakai krim hormon doktor? Sekali sehari je. Kalau you all baru umur 40, 2 kali seminggu je kan. Kalau dah lama dah menopause kan, umur 50, sekali sehari setiap pagi. Bukan masa nak bersama, tapi masa pagi nak pergi kerja tu. Boleh kan? Nak menyapu, nak memasak, nak pergi kerja, sekolah, mengajar, pakai krim hormon. Tak payah basuh tau. Lepas pakai biar je berada di dalam krim hormon. Guna jari je, tak payah guna pelik-pelik. Guna jari je, sapu dekat jari ni. Jari paling kecil ni Dr. Azman tunjuk ni kan. Letak krim hormon kat seluruh jari kita. Lepas tu sapukan krim hormon tu dekat cik bunga kita. Kat luar kan. Dan masukkan ke dalam seluruh permukaan cik bunga. Ratakan dan biarkan berada di situ 3 hingga 4 jam supaya boleh serap estrogen di dalam hormon. Biasa lepas sebulan korang dah rasa simptom menopause dah kurang, dah makin basah, dah makin tebal balik cik bunga saya kan. Yang 50 ke atas boleh grab krim hormon untuk keselesaan bersama.